Kawan saya kena serangan jantung. Bila kena serangan jantung, dia pergi hospital government. Pergi hospital government, dia nak buat angiogram. Nak buat angiogram, nak kena tunggu setahun lagi. So, bila nak tunggu setahun, tuan-tuan, dia tak boleh tunggulah. Sakit, tuan-tuan. Ni, dada dah sakit. Sakit jantung. Masa tu bulan puasa. 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas. Kena serangan jantung, pergi hospital government. Government cakap, rehat sat, tunggu setahun lagi. Tuan-tuan bayangkan tengah sakit kita nak tunggu ke? Adakah kita nak tunggu? Kita tak mau tunggu. Apa yang dia buat? Dia pergi Kedah Medical Center. Bila pergi Kedah Medical Center, buat angiogram, buatlah apa-apa yang sepatutnya dia buat, kena 28,000, tuan-tuan. Buat dua saya tak bagi apa lah, angiogram ke apa, saya tak tahu, tapi kos dia 28,000. So, cek dia tak ada medical card. Medical card dia pernah buat tapi dia dah tak bayar dah. So polisi tu dah tamat. So bila polisi tamat, dia tak ada lah medical card. Cek medical card company, dia ada 10,000 je coverage. Mungkin saya tak tahulah company tu tak update ke apa semua sebab dia manager dah, tapi ada 10,000 je coverage. Bila cek ada 10,000 coverage, dia tak cukup lagi 18,000. 18,000 dah tak cukup. So apa yang dia buat? Dia buat keluar duit KWSP account 2. Ini jadi dekat kawan saya tau. So, point saya nak bagi tahu hari ni, kalau kita sakit, kita nak ke buat keluar duit saving kita yang kita simpan bertahun-tahun.